Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Makcik Sikal. So hari ni kita berada dekat Caltex Selayang dan nak pergi suatu tempat bersama beberapa rakan-rakan lah. So kita tengah tunggu ni, kawan-kawan tak sampai lagi. Ada 2-3 orang dah sampai, lagi 2 orang on the way. So sekejap lagi kita jumpa siapa yang ikut kita hari ni. Okay, pagi ni kita nak gerak ke lokasi ride kita. Kita bersama dengan kawan kita, kawan lama ni. Arif. Hai. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat berpuasa. Kita dah tak naik, kita dah tak main basikal lah. Kita naik motor. Pulas-pulas je sekarang. Pulas-pulas je sekarang. Pulas-pulas je. Alright. Tapi kalau ada permintaan boleh kan? Kita ada lagi 2 orang kat sini, geng basikal kita. Ni Cik Fidu sekali pertama berjumpa ni. Selama ni kita hanya berkomunikasi di Facebook, Instagram. Dengan Cik D nak balik kampung ni. Dia nak kampung, that's why kita bawa dia sekali. First time ride dengan Makcik Basikal dengan kawan-kawan kat sini. Dia tukar dah, Makcik Basikal Alias Makcik Sikal. Naik motor pula. motor. Sekarang nak kita kenal pasal basikal kan? Tapi naik motor. Tapi basikal masih ada lagi. Kita akan buat kayuhan juga nanti insya-Allah. Kita set nanti insya-Allah. Tapi jangan naik bukit lah. Naik bukit manja-manja boleh lah. Okey insya-Allah. Lepas ni kita akan bergerak ke KKB dan kita akan cari sarapan dulu di sana sebelum kita naik ke Fraser. Okey. Masing-masing dah bersedia dengan motor masing-masing. Kita nak bergerak. Okey. Right, let's go. Hari ni kami berkonvoi 5 motosikal untuk menuju ke Fraser's Hill. Sesak pula laluan di Selayang ni. Tapi dengan motosikal kami tak ada masalah lah tersangkut dalam jam. Kami gunakan laluan bypass Rawang ni dan di sinilah dikatakan jambatan tertinggi di Malaysia. Alamak, Cik Firdaus tak dapat nak join kita teruskan sebab dia ada emergency pagi ni. So kita say goodbye lah kat sini. Anak. So selamat berpuasa Cik Firdaus. Okay. Kita set balik. Alright. Okay, Assalamualaikum. Kami teruskanlah perjalanan kami ke bandar Kuala Kubu Baru untuk bersarapan. Kita berhenti sekejap dekat warung Pak Akop dekat Medan Selera Peladang ni. Yang menarik dekat sini ialah gambar orang lama. Gambar orang lama. Kiram ni dengan motor. Ini macam motor. Just first time perempuan tidak benarkan. Peluang kerja, gaji 100, makan sendiri, syarat kelulusan darjah 1, sekolah Melayu, 3 kaki 2 inci 3 suku, berat badan 56 kaki, kebolehan tahan maki. Dekat sini banyak juga tau orang tak writer, telefon lama. Okay, Haji Bahir and the Co. Ya Allah, yang ni dulu nenek dulu ada. Masya Allah, ni apa, lampu apa dia panggil ni, ya Allah, tak ingat. Lesen television. Yes, dah lama tak nampak ni. Lesen television. Tengok tulisan dia ni, lesen television. Okay, RM24 betul. Kalau mak 1975 akak lahir ni Januari. Ya Allah, dah 51 tahun dah ni. Kita berehat makan dulu dekat Kuala Kubu Baru. Dia macam-macam dekat sini. Dia jual macam pasar bawah bumbung. Ada barang-barang kering macam pasar. Pasar. Terus ada buah-buah. Jual buah. Ada nasi kerabu. Oh yes, nasi kerabu. Cik D dah membeli petai. Tu dia beli petai. Besar petai dia. Ni hutan ke ni? RM10. Dah sampai kat sini, akak tampal stiker Makcik Sikal tanda hadi. Kita
kita nak gerak lepas sarapan lama, santai-santai naik atas. Kemudian nanti kita gerak ke tempat lain pula lah. So sekarang ni kita dekat bandar KKB. Bagi mereka yang tak pernah sampai di laluan ke Fraser's Hill ni, aktiviti bermotosikal dan berbasikal bukan lagi aktiviti asing dekat sini. Dan kalau nak enjoy view empangan, boleh masuk ke laluan yang disediakan di sini. Itu laluan tu. Okay, kita dah sampai dekat dam Kuala Kubu Baru. Okay, kita sampai di dam KKB. Okay, kali ni kita shoot dari atas pula ya. Empangan Kuala Kubu Baru ni telah dibina pada tahun 1998 hingga 2000. Tapi mula beroperasi pada 25 April 2003. Sampai di gap nak masuk ke laluan Sehara Bukit Fraser. So yalah, kita nak ambil gambar dengan kawan-kawan. So diorang nak susun dulu motor. Kita tak ramai. Kita janji 6 motor. Tapi yang selamat sampai dekat gap ni tu baru 4. Berat tak sampai. Kejap. Abang kau punya motor berat. Okay. So ini muka-mukanya. Okay. Sebelum kita ambil gambar. Mabuk. Okay. So kita rehat sekejap sebelum kita naik atas. Perfect. Kita ada kawan-kawan kat sini. Ni kawan-kawan yang pergi hiking. Ni kawan-kawan ni, ikut. Ni kawan-kawan daripada Johor. Mereka ni semua daripada Johor. Okay. Dalam happy-happy macam ni, kalau you all nak tahu, di laluan naik ke Fraser's Hill ni lah berlaku satu pembunuhan, iaitu pembunuhan Pesuruhjaya Tinggi British Sir Henry Gurney yang telah ditembak mati oleh komunis semasa dalam perjalanan untuk ke Fraser's Hill pada 6 Oktober 1951. Adi. Fraser's Hill atau Bukit Fraser dikatakan diasaskan oleh Louis James Fraser, iaitu peniaga dari Scotland pada tahun 1890. Dulu dikatakan di sini adalah pusat pelombongan biji timah. Disebabkan suasana udara yang sejuk, ianya dibangunkan sebagai pusat percutian elit dan sosial bagi pegawai-pegawai British. Apa sudah terjadi, Adi? Bukit dia bukan kontesnya sangat. Dia lepas satu lah dapat. Tak tukar gear. Okeylah. Dia lepas. Abang Arif engkau bosan ikut belakang otai-otai.
Aduh. Okey. SIM bonus kebun sampai Fraser you. Fraser's Hill ni terletak di Mukim Trust di daerah Raub Pahang dengan berkedudukan ketinggian 1,310 meter dari aras laut dan ianya terletak di Banjaran Titi Wangsa. Abang Jalal kata sejuk, tapi bagi akak tak adalah sejuk sangat pun, nyaman je. Kalau you all nak tahu, sesuatu perkara yang menjadi tanda tanya hingga kini ialah pengasas Fraser's Hill iaitu Louis Fraser telah hilang secara misteri. Beliau telah meninggalkan bisnesnya dan banglonya di sini tanpa dikesan. Adi, awak nak pergi tempat yang awak nak throwback ke? Dekat mana tu? Atas Throwback tahun 2012. 2012, lepas tu ada satu lagi 2024. Buaya Nadi dah tak ada dah. Buaya Nadi dah tak ada. Dah. Kesian Nadi. Tu view. Nak ambil gambar kat situ ada lotong. Kita zoom dia. Ni. Itu lotong. Okey, kita sekarang nak gerak ke kampung halaman Cik Di. Tapi kita nak pusing dulu kawasan ni. Kita ikut je. Udara nyaman betul. Ini yang kita cari sebenarnya. Udara nyaman. Pokok banyak. Kat sini tak boleh camping. So sekarang kita nak tengok tempat camping. Tempat camping yang Cik Di nak bawa ni. Ada tanam sawi. Brokoli. Kat sini ada tempat sayur dan juga jual buah-buahan, strawberry. So ada pokok bunga juga kat dalam. So kita berhenti sekejap dekat glamping Fraser's Hill ni. Kita kat sini ada view yang cantik. Memang cantik lah. Cuma ini jurang terus ni ke bawah. Okay. Kat sini tempat camping, glamping. So siapa yang nak order ke tempah ke, you all boleh contact dengan glamping at Fraser's. Ada restoran. Bagi siapa yang nak bergambar dengan restoran, view cantik kat sini. Di hadapan restoran ni ada satu batu yang tertulis Klinik Bukit Fraser. Persoalannya, adakah bangunan lama ini bekas klinik? Akak pun kurang pasti. Tapi daripada struktur bangunan ni agak lama juga. Kan kita nak turun ke sana. Simpang tu ke kita nak pergi ke tower. Okey.
Tak sah lah kan kalau dah sampai di sini tapi tak bergambar di mercu tanda ikonik Fraser's Hill ni. Okeylah, dah tiba masanya kami untuk turun, tetapi akak nak tunjuk beberapa lagi spot untuk mereka-mereka yang suka bercamping, terutama sekali di Fraser's Hill ni. Di sini adalah tapak camping di bawah pengurusan Majlis Daerah Raub. Tapi tapak ni wild camping lah, tiada toilet atau elektrik. Satu lagi tapak camping persendirian adalah di Pines Resort ni. You all tengok sendirilah tapak-tapak yang disediakan di sini. Meriah kan? Lagi satu, bagi sesiapa yang tak pernah sampai di sini, pastikan you all alert dengan laluan dua hala atau sehala. Maklumlah, laluan di Fraser Hill ni agak sempit. Dan sekiranya dah sampai di kawasan sekolah Tamil ni, ini adalah penamat bagi laluan dua hala. Selepas sekolah ni, ia adalah laluan sehala untuk turun ke bawah. Ke mana pula kami nak pergi lepas ni? Kami akan menuju satu lagi lokasi melalui laluan Keraub ni. Tapi punyalah jauh juga laluan ni ya. Dahlah selekor je sepanjang jalan. Menghampiri Raub, kita akan nampak banyak ladang-ladang durian kat sini. Tapi malangnya waktu kami ke sini bukan pada musim durian. Tak dapatlah nak merasa musangking Raub. Kami sedang menuju ke satu lagi tempat bersejarah di laluan ni yang terletak di daerah Bentong. Selamat datang ke Felda Lurah Bilut. Okey, kita dah sampai ke Lurah Bilut. Kawasan ni adalah kawasan Felda pertama di Malaysia dan di dunia. Okey, so dia dibuka pada 1958. Jadi inilah mercu tanda dia. Dan kita nak masuk ke dalam Felda ni. Felda yang pertama di Malaysia. Podeh. Memang Podeh. Berhenti sekejap. Kita berhenti dekat Petronas. Tak ada tempat nak pit stop tadi. Okey. Ini adalah kali pertama akak jejakkan kaki di Lurah Bilut ni. Kami ambil keputusan untuk berhenti sebentar di Lurah Bilut ni untuk isi minyak dan berehat dan juga bersolat di masjid di sini. Adi, kita kat mana? Kita sampai kat Lurah Bilut. Masjid Lurah Bilut. Ya, Okey. Masjid Lurah Bilut. Okey, kat sini Masjid Lurah Bilut di dalam kawasan Felda Lurah Bilut, yang mana ada orang yang tahulah, mana yang tak tahu. Inilah dia rancangan tanah rancangan atau Felda yang pertama di Malaysia dan di dunia. Jadi tempat ni bersejarah sebenarnya. Jadi kami berada betul-betul tengah kawasan rancangan Felda ni dan berhenti solat di Masjid Al-Falahi Lurah Bilut. So kita nak gerak terus ke Bentong. Kita ke Bentong. Okey. Kita perkena Lomang Toki sebelum menyambut bulan Ramadan ini. Okey, So, jumpa di jom. sana. Felda Lurah Bilut telah diilhamkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak bin Husin dan telah dirasmikan pada 1 April 1958. Peneroka pertama seramai 616 orang terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Dulu pembinaan rumah dan penanaman getah dilakukan secara gotong royong.
Selain pada getah, kemudiannya mereka menanam kelapa sawit di Felda Lurah Bilut ni. Selamat tinggal Felda Lurah Bilut. Semoga kita jumpa lagi nanti. Okey, Wan Jalal, kita kat mana? Kita dekat Lemang Tok Ki Bentong. Okey, so kenduri. Kita raya dulu ya. Raya, Makan lemang dulu. Selamat menyambut bulan puasa. Selamat berpuasa. Cik Di. Cik Di dia bukan setakat lemang je. Wow. Tu dia, menggoda tu. Oh, menggoda sungguh. Utama sekali ni. Okey. Bagi akak, untuk setiap penjelajahan, pasti kemuncaknya adalah makanan. Makanan selalunya akan menyatukan kita. Selesai je makan, kami teruskanlah perjalanan pulang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Arif, kami singgah sebentar di Petronas, Genting Sempah untuk mengisi minyak. Okey, sekarang ni kita dekat Genting Sempah, hentian sebelah Genting Sempah. Nak isi minyak motor dan terus gerak balik lah. So, kita dah bersurai dengan Arif. Arif dah teruskan perjalanan. Sekarang Cik Di nak isi minyak. So, lepas ni kita akan tamatkan kita punya ride ke Fraser Hill dan kita semua akan menuju ke lokasi rumah masing-masing. Sehingga kita jumpa di ride yang akan datang. Okay, bye! Arif kata santai sangat lah bang. Slow kan? Terima kasih kerana menonton video Makcik Sikal dan jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan butang loceng untuk video-video yang akan datang.